Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini aku nak menceritakan sedikit pasal sosioekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu menjalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian makanan dan berkembang kerana lokasi alam Melayu yang strategik. Selain itu juga, masyarakat kerajaan Apa siap langgar-langgar orang? Kau fikir kau siapa? Kau ni. Salah. Aku rasakan amarah semakin lama semakin pelik. Yalah, aku pun rasa dia banyak berubah. Macam ada sesuatu yang tak kena. Biar je lah, kita fikir positif je. Tanpa ilmu di hati, teknologi mampu menjadi senjata yang melukai tanpa suara di mana siberbuli berlaku. Teknologi banyak membantu dalam pembelajaran serta membuka akses kepada pelbagai maklumat. Namun, tanpa nilai dan kawalan yang betul, teknologi mampu membawa kepada kesan yang negatif. Antaranya ialah ketagihan skrin, penyebaran maklumat palsu serta kurangnya berinteraksi secara bersemuka. Pada pendapat cikgu, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pelajar ketika menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Okey, pada pendapat saya, cabaran utama adalah kemahiran murid dalam teknologi dan literasi digital kerana di internet terlampau banyak maklumat. Oleh itu, murid tidak dapat mengesan mana satu maklumat yang betul dan mana satu maklumat yang salah. So, oleh itu, sukar untuk murid menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Akhir sekali, mungkin saya boleh meletakkan aplikasi digital atau teknologi dalam pembelajaran saya. Saya Dapat, setuju cikgu. dengan terima kasih kerana sudi berkongsi pendapat dengan kami pada hari ini dan terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Okey, sama-sama. Maksudnya ialah bila kita katakan sesuatu ilmu di hati, maksudnya kita berusaha untuk menuntut ilmu sebaik mungkin. Dan kita cuba memahami ilmu itu sedalam mungkin. Pada masa sama kita cuba mengaplikasikan ilmu kita itu seluas mungkin. Konsep ilmu di hati menekankan bahawa pengetahuan tidak boleh berdiri sendiri tanpa nilai murni. Setiap individu haruslah disertai dengan sifat berempati, berintegriti dan bertanggungjawab ketika menggunakan ilmu yang dimiliki. Apabila ilmu benar-benar meresap ke dalam hati, ia akan membimbing seseorang untuk membuat keputusan dengan lebih bijak, bukan untuk diri sendiri, malah untuk masyarakat sekeliling. Oleh itu, generasi muda perlu dibimbing agar menggunakan teknologi secara bijak dan beretika. Pendidikan bukan sahaja perlu menekankan pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan sasiah dan nilai dalam diri pelajar. Dengan adanya ilmu di hati, teknologi bukan lagi menjadi ancaman. Sebaliknya, menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan dan membina masa depan yang lebih baik. Sekian sahaja daripada saya, Hanan Ibrahim, wartawan Falah TV PSS SMK Agama Tun Ahmad Zaidi. Dari idea ke skrin, jom langkah kejayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.